kalau korang ada iPhone 17 Pro Max 2TB dengan casing dia yang sangat mahal ni, korang kena ada satu benda. Ini dia CCTV daripada Eva Smart. Sebelum ni aku dah buat video unboxing banyak barang Eva. Sekarang ni aku nak tunjuk fungsi daripada CCTV daripada Eva ni. Jom. Itu dah buat unboxing, buat unboxing lagi sebab masuk dalam kotak balik sebab tak pasang. Sekarang ni aku nak pasang. Let's go, kita pasang. So inilah dia bentuk daripada CCTV Eva Smart. So yang ni dia Wi-Fi CCTV lah. Dia tak perlukan apa-apa box ataupun decoder tu. So dia akan save terus dalam memory card sini. Sini ada slot memory card. Dan yang paling bestnya dia boleh connect guna Wi-Fi dan kita boleh monitor di mana saja kita berada. Jom aku tunjuk. So, dalam kotak dia macam biasalah ada manual book yang korang kena baca sebab korang tak biasa lagi kan. Lepas tu dia akan sediakan juga dengan dia punya kabel type C to type A ni untuk power. Dia punya screw lah kalau kita nak mountkan dekat dinding ke dekat ceiling ke. Dan ini dia punya bracket lah. Ni dia punya power plug ataupun power adapter kat sini. 3 pin Malaysia Aku rasa aku nak letak kat sini Tapi yang ni aku rasa dia tak guna bateri. Dia terus kena direct guna plug point socket tu, yang 3 pin tu kan. So ada setengah CCTV yang macam ni dia gunakan bateri. So kita boleh letak, tak perlukan kabel yang panjang-panjang. Kalau bateri dah low, kita charge dulu macam tu. Yang ni tak. Aku nak test guna power bank ni dulu. Adakah dia akan on? Dia pusing. Dia pusing. Dia pusing. Dia kat atas. Ni monitor menggunakan apps Eva Smart ataupun kat sini dia boleh gunakan Tuya. So aku download Tuya. Dia terus dapat pop up. Nampak? Eva F360 Pro camera. Nampak tak kat situ? So kita tekan je add kat sini. Nampak? Add. Nampak tak ada bunyi ding 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 ding. So dia akan keluar lah macam ni. Nampak kameraman gelap lah kameraman. Dan dia ni ada two way communication. Dia boleh berinteraksi secara dua hala. Itu bahasa Melayu dia. Ada siren. Bila aku tekan siren ni, Pencuri jadi lari. Ada motion tracking, motion detection. So maksudnya motion tracking ni sebab dia ni kan dia boleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah kan. Dia punya kamera ni kan. So bila dia track, dia akan ikut lah. Aku dah onkan motion tracking. Nampak? Kau nak curi Dia ikut. Aziz menyorok dekat bawah meja pun dia ikut tu. Dia ada motion tracking. So dia akan track siapa-siapa yang melalui dekat kamera ni. Dan lagi satu dia ada motion detection. So kalau detect ada apa-apa pergerakan, dia terus hantar notification dekat phone kita. Memang sangat-sangat besar. Tu aku cakap kalau korang ada iPhone 17 Pro Max 2TB sekali dengan dia punya casing ni, korang memang kena ada benda ni sebab dia akan track siapa yang ambil iPhone korang. Tak cukup dengan motion detection, dia ada sound detection juga kat sini. Ada bunyi-bunyi yang mencurigakan, dia akan hantar notification juga berapa canggihnya. So ada galeri, mana-mana yang dia record tu kita boleh masukkan dalam galeri, kita boleh save dalam galeri. So make sure ada memory card. Dan memory card dia ni dia support sampai 128GB. So jangan mengada-ngada letak 2TB dalam ni, memang tak support. Dia support sampai 100